Assalamualaikum. Okey, hari ini 17 hari bulan 12 2025. Hari Rabu. So, hari ni saya nak borak pasal satu kes lah. So, dalam pukul 3 tadi, saya drop off dekat area Bangsa. Saya punya akaun kena pause. So, dia punya isu ialah ada passenger report yang dia tertinggal jam tangan dalam kereta saya. Okay. So, selalunya call service center lah. Tapi saya rasa saya dah nak mengalah ke Shah Alam balik. So saya berhenti dekat driver center dekat PJ. So saya berhenti. Saya pergi counter, saya cakap tunjuklah app saya kena pause ni kan. So dia kata kenapa abang tak call center je kan, CS. Saya cakap alang-alang dah kat sini, saya datang sini lah. Kalau kat sini pun kami tak boleh buat apa-apa bang. Okey, tak apalah. Okey, saya just info je. Lepas tu dia ambil saya punya IC, nombor IC apa semua. Dia key in, tak apalah. Lepas tu saya call center. Saya cakap lah yang tentang isu saya punya akaun kena pause. Customer service yang saya call tu, dia info yang ada customer, ada passenger report lah yang jam dia hilang. So saya cakap lah saya tak jumpa apa-apa dalam kereta saya ni. Saya ingat hari ni lah 17 hari bulan kan, pukul 3 petang tadi. Mungkin hari ni dari pagi sampai ke petang, mungkin ada antara itulah individu passenger saya yang report. Lepas tu dia kata tak apa, saya ibarat matikan pause lah, dia buat ibarat onkan balik saya punya akaun lah. Saya tanyalah, boleh saya tahu tak siapa yang report ke apa kan? Apa yang penerima panggilan saya tu, CS tu call, CS tu tak nak cakap. Dia kata tak apa, saya just on je. Abang abaikanlah, tak perlu tahu ke apa kan. Okeylah, saya kata okeylah. Lepas tu dalam 2-3 minit on, okey. So dari Grab Driver Center, saya nak mengalir Salam, saya buat MD lah. Saya tengah-tengah buat MD kat Federal Highway, tiba-tiba kena pause lagi. Sudah, apa hal lagi kan. Lepas tu dan sampai Shah Alam, saya call lagi service center. So saya call, yang tadi lelaki yang angkat, kali ni perempuan. So saya cakap lah, tadi saya dah pergi Grab Center, lepas tu saya dah call service center, dah settle dah, saya dah boleh on. Tiba-tiba saya tengah buat MD tu, kena pause lagi. Lepas tu budak perempuan tu cakap lah, mungkin customer ni report yang kali kedua, tu yang kena pause lagi. Lepas tu saya cakap, tadi saya tanya yang tu, tapi memang tak ada, jam tu tak ada dalam kereta saya cakap. Lepas tu perempuan tu cakap, okey, yang report ni bang, dia daripada area Seri Muda pergi ke auto garage apa bagai kan. Saya cakap, ini saya tak ada hantar-hantar dan pergi ke garage ke apa ke, workshop ke apa kan. Lepas tu kata tak apalah, tapi itulah individu dia, mungkin dia report kali kedua lah. Tak apa, saya dalam 2-3 minit nanti saya on balik lah abang punya account. Okey. Saya pun check story saya check dari Seri Muda mengalir ke garage. Saya teringat 15 hari bulan. Dia budak lelaki tu, passenger lelaki tu, dia balik dari umrah, dia borak-borak saya, okey lah. Dia bagi minyak, bau raudah lah, apalah, semua dari Mekah lah kan. Saya teringat dia. Tapi saya fikir lah, dah 15 hari bulan, 17 hari bulan aku kena pause. 15 hari bulan, aku bawa sampai malam, bawa dia petang. Saya cakap, tak siapalah, passenger dah ambil lah ke, saya tak tahulah kan. Tapi saya memang tak adalah dalam kenderaan saya. Saya ingat hari ni punya kes, rupanya 15 hari bulan punya kes. 17 hari bulan kena pause. Dan dalam hati saya, silap-silap passenger lain dah sapu lah kot kan. Kita ingat hari ni, rupanya dah 2 hari punya kes. Hari ni kena pause. Alhamdulillah ini dah on dah. Saya buat macam biasa. So kepada passenger-passenger pastikanlah barang anda tu. Kadang-kadang kami, kalau passenger satu hari 1, 2, 3 orang, kita bolehlah detect. Ini saya satu hari dalam 30 orang. Kalau anda orang kelima tinggal barang, wallahualam lah bang. Saya pun tak perasan di mana. Lepas orang kata back to back, silap-silap memang dari sapu dia orang lah. So kalau boleh, dah 2-3 hari tu memang habis lah. Tapi saya lah kena kan. Tapi tak apalah, saya faham. Ibarat dia buat report kan. Tapi itulah, benda yang 2-3 hari dah, saya ingat dah tak ada dah. Tapi memang saya tak ambil. Kalau saya ambil, saya pulang balik. Saya tak adalah nak ambil barang orang. Tapi takut passenger lain, dia nampak alamak jam, dia sapu. Itulah, itu saja nak info ya. Assalamualaikum.